Pertama sekali, nak kita kena akui solat kita, semayang kita ni belum cukup sempurna. Jadi benda pertama yang kita kena buat adalah kita sentiasa memperbaiki kita punya ibadah solat kita. Dai, macam mana nak memperbaiki ibadah solat ni? Macam mana cara dia? Antara cara yang kita boleh buat kesempurnaan solat ni, kadang orang tanya macam mana saya nak khusyuk solat. Sebelum nak cerita khusyuk solat, kena khusyuk wuduk dulu. Kesempurnaan solat dia ada pada kesempurnaan wuduk. Kadang wuduk tu kita ambil sambil lewa, tapi nak dapat semayang yang sempurna, wuduk tu kena sempurna dan khusyuk. Macam mana nak khusyuk masa wuduk? Kadang kita masa wuduk tu lah sembang dengan kawan. Kau sampai bila anak kau? Masa tu lah nak sembang. Sabar dulu. Bagi habis sambil wuduk dulu. Masa tu lah nak sembang. Contoh. Jadi kan Nabi kata orang yang ambil wuduk ni ketika dia membasuh anggota wuduknya, kalau yang menitik air tu seperti gugurlah dosa-dosa dia. Maknanya masa ambil wuduk tu kita khusyuk macam mana? Masa basuh muka kita rasakan, ya Allah, Kau sedang bersihkan dosa-dosa aku daripada muka. Masa basuh tangan tu nampak air menitik tu, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa aku daripada tangan-tangan aku yang aku buat banyak dosa ni, ya Allah. Rasa macam tu. Dan barulah bawa pada semayang. Okay, semayang ni Dai, apa yang saya boleh upgrade? Saya ingat ini hari banyak dekat online. Tak apa, tak pandai online pun suruh cucu beli, anak beli. Hari ni banyak buku-buku pasal memahami bacaan dalam semayang. Kita kena dalami lagi bacaan semayang kita supaya kita lebih khusyuk daripada kita nak fikir benda lain.